Bakar Siddiq, pergi jumpa Abu Hurairah, pergi jumpa Sayyidina Husain, minta beritahu tentang ayat-ayat Quran. Itu kuliah. Kita sekarang banyak orang belajar kan, kuliahnya terawak jalan tapi perangai orang tak berubah. Yang menonton ni 10,000 ya, tapi perangainya tak berubah ya, sebab mukjizat kita ada. Mukjizat ada pada Al-Quran yang boleh mendidik jiwa ya. Ustaz baca sepotong-sepotong tempat ni dulu, dan muslimin-muslimat kawan-kawan ikut sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami wa nuzzilal malaa'ikatu tanzila. Wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami wa nuzzilal malaa'ikatu tanzila. La tu dua harakat. Hukum tajwidnya Maniwat Maniwat tak betul. Maniwat betul. Sebab dia tuan kan. Kalau maniwat dia tak betul. Maniwat. Jadi bila kita baca Quran, hukum tajwid itu kena tahu. Apa hukum mempelajari hukum tajwid? Wajib. Fardu ain ke wajib fardu kifayah? Fardu ain. Jadi nanti kalau kita tak tunaikan fardu ain kita tak lepas. Al-mulku yawma idzinil haqqu lirrahman. Al-mulku yawma idzinil haqqu lirrahman. Macam mana pula ada nun kecil tu? Yang ikut je lah. Itu baru dah nampak membaca lah Ya betul. Asalnya dal tu baris dua bawah. Baris dua ni dalam bahasa Arab sebenarnya dal tu baris satu, depannya nun kecil. Asalnya dalam tulisan idin. Mana dalam bahasa Muhammad dulu lah Ustaz Yalah sebelum asal usul bahasa Muhammad tu lah yang tanda mati yang baru ni kan, dia tanda mati dia tak ada dulu. Sekarang bahasa Utsmani dia tu bahasa Muhammad lah. Ya dulu belajar itu Ustaz. Jadi nun mati sebenarnya. Sebab itu hukum tanwin dan nun mati sama. Sebab ini memang sama. Tanwin itu adalah baris bagi satu di bawah dal itu letak bagi satu jadi dua tu menggantikan nun kecil. Jadi bila depan bayangkan lah depan dal tu ada nun mati. Jadi nun tu mati. Hamzah wasal tu alif tu dengan lam tu mati. Jadi tiga mati tak boleh bercakap. Tiga orang mati dia tak ada bunyi. Jadi untuk membunyikannya kena bariskan salah satunya. Kalau bariskan lam dari bawah dia tak jadi sebab yang pakar tu tak ada bunyi. Jadi dibariskan nun dari nun yang mati jadi dibariskan. Baris paling meja sampai yang dimati-mati. Baris paling ringan sebutan bagi orang Arab kita baris bawah. Jadi nun tadi dibariskan bawah. Jadi yauma idzinil haq. Itu yang ujung nun. Sebab dikembalikan balik nun tadi. Dalam tulisan ada yang tulis, ada yang tak tulis. Wa kana yawman 'alal kafirina
kita wakafkan huruf ujungnya yang berbaris, maka hukumnya maklin. Ila fi Quraish wa amanahum min khawf. Namanya maklin. Berapa panjang bacaannya? Oi, itu berita meja. Normalnya 5, tapi boleh dibaca 4. Kalau jawab makrif dia sukun tadi berita kursi. Jawab 2 tu berita meja. Tak biasa saya sambung ayat cover. Kalau kita pergi kawan-kawan, katalah solat Jumaat ramai penuh kan, kita buat macam ni. Kalau kita tanya apa yang terganggu, saya yakin Ramai yang diri atas kursi lah. ramai yang diri atas kursi dan atas meja. Ini realiti kawan-kawan kita. Dengan ceramah rajin, dengan kuliah rajin, bernasyid rajin, tapi Quran ni dia mengundur diri. Kita tengok kat surau kat masjid. Kalau kuliah umum, ramai kan? Tapi bila buat praktikal baca Quran surah-surah, dia jadi 3-4 orang. Apa punca dia pun tak tahu. Sedangkan Quran ni akan menyelamatkan kita. Okey, jadi hukumnya maklin. Yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ini dia buat besar Baghdadi. Qad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani. Itu kasar dia bunyi bacaannya. Ini latihan menyebut dan. Qad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani. Wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Macam tu, kita dah mentilawah Al-Quran. Itu namanya tilawah baca kan. Jadi Quran ini diturunkan bukan semata-mata untuk dibaca dilakukan. Yang lebih penting pada itu untuk dijadikan panduan. Nah, untuk dijadikan panduan, kita kena faham lah. Kan? Buku yang kita tak faham, kita baca, dia tak jadi panduan. Jadi kita mesti faham. Sekarang ni kita dah faham lah apa yang kita baca tadi. Kan? Kalau baca abasa wa tawalla, abasa apa mana? Pakcik jawab, abasa apa mana? Tanya budak kecil, abasa apa mana? Masa muka. Malu juga budak kecil. Diri atas kursi lah tak? Tawakal dan dia berbalik. Sebab ayat dia pentingkan Quran daripada matematik sains. Ayat bukan. Ayat dia nak budak-budak ni bila imam nanti baca panjang kat depan tu, dia jadi makmum.
sepanjang mana baik dia takkan jadi penat sebab dia faham. Betul. Siapa Ya, ayah? ha? Siapa ayah? Ayah siapa nama? Hasnan. Cuti sekolah 2 minggu itu Ustaz cuba nak jinakkan Quran dengan keluarga Ustaz. Jadi saya minta anak-anak yang kecil-kecil ni, yang besar-besar dan untuk menghafal makna-makna ni, mana-mana kalimah Quran, supaya bila kita baca abasa wa tawalla an ja'a, makna dia ja'a al-a'ma, telah datang kepada dia orang kita. Jadi boleh tangkap kalimah-kalimah. Pakcik-pakcik dia mengganggu. Mana balik Ustaz? Tapi bila tanya perlawanan akhir Piala Malaysia, dia tahu jawab. Tak, itu sah. Tak ni pakcik kau semata. Jadi tak apa. Ada benda penting pagi ni saya nak beritahu sebenarnya. Tapi bagi kita ada rakaman sampai pada tempat viral kepada dewasa, semua perlu kita jaga. Dan zoom ayatnya nanti kita kepada telefon tu kosong dan tak akan semua. Sebab dia bertengok lagi. Apa makna Ustaz surah apa? ni? Ini surah Al-Furqan. Apa makna wa yauma? Wa yauma. Wa tu dah yauma. Hari. Nanti sudah dekat. Sebab nak minta tengok. Ustaz sebut kalimah Arab ni. Kalimah ni Ustaz tak sebut. Tashaqqaqu. Tak apalah, Ustaz bantu kakak kata. Suruh dah. Nampak? Yauman, dan pada hari tashaqqaqu, pecah belah. As-sama'u bil ghamami wa nuzzila al-malaikatu tanzila. Orang Melayu tak boleh terjemah tanzila sebenarnya. Sebab dalam bahasa Melayu tak ada. Sebab tu bahasa Quran ni macam mana baik kita jadikan bahasa Cina, bahasa India, Melayu, dia tak jadi laras bahasa. Sebab tanzila tu kalau belajar bahasa Arab namanya maf'ul mutlaq. Dalam bahasa Melayu tak ada. Seturun-turunnya Allahu Akbar kabira, macam tu sebesar-besarnya. Dia tak jadi dikenakan bahasa Arab juga. Sebab tu Ustaz cabut lagi daripada asrama penuh untuk pergi belajar bahasa Arab. Untuk bila baca Quran kita rasa nikmat bahasa. Nak berhenti tu jadi susah. Sebab kita seronok. Yang orang Melayu ni baru dulu muka surat, syurga dari sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia tak dapat nikmat bahasa. Baik. Jadi pada suatu hari nanti langit ni akan dipotong macam kuih talam. Akan dipotong-potong dan dia akan berguguran, iaitu hari kiamat. Maka pada hari kiamat nanti sangkakala yang kedua ditiup, manusia akan dibangkitkan semula. Manusia akan dibangkitkan semula. Pada hari itu tak ada siapa yang ada kuasa kecuali satu je pihak. Al-mulku, apa makna dia? Al-mulku, kerajaan. Yaumal idin, hari bila itu? Dan dibangkit balik. Dah hancur. Kali pertama ditiup hancur, kali kedua dibangkit balik. Maka di masyar itu tak ada sebarang kekuasaan kerajaan. Al-haqqu, yang benar-benar lirrahman,
Hanya Allah saja yang berkuasa pada hari itu. Orang lain tak ada kuasa. Dan menteri tak ada kuasa. Di mana menteri tak ada kuasa, Barack Obama tak ada kuasa. Okey. Wakana adalah hari yang kita menghadap Allah Taala itu yauman ala al-kafirina asira. Orang kafir memang mengalami kesusahan yang terlalu dahsyat. Orang Melayu tengoklah kalau dia kafir sama. Dia walaupun dalam kad pengenalan tu Melayu dia Islam, tapi dia tak semestinya. Dia batal ni, batal Islam tu. Pagi boleh batal, petang boleh batal kan? Dia ragu je satu huruf daripada Quran, kafir ada. Ya ke? Boleh ke Quran ni majukan kita? Kafir ada. Baik. Wa yauma pada hari dibangkitkan hari nanti dihisab amalan masing-masing yang aktu menggigit. Siapa menggigit? Al-Zalimu. Siapa dia yang menggigit? Siapa orang zalim? Tak semestinya boleh. Sebab bila kita buat dosa, kita berdoa Rabbana zalamna. Zalamna tu zalama, zalamna. Zalim. Ada orang zalim. Semua. Orang yang dosanya banyak. Sebab apa dosanya banyak? Sebab Allah kata wajib tauman, dia tak tahu. Kan? Wajib tauman aiwat, dia tak tahu. Dia engkar. Allah tak wajibkan hiburan-hiburan, dia tengok pula. Yang haram dibuat pula, itu namanya ingkar. Ingkar ni maksudnya kufur, kafir. Jadi orang yang banyak dosa nanti, pahalanya sikit di hari akhirat nanti, walaupun ayat ini turun pada orang kafir, tapi itu pengajaran untuk kafir. Tapi kita baca Quran ini ambil pengajaran begitu. Ibrahnya pengajaran. Orang zalim ni nanti akan menggigit. Dia menggigit apa? Ala yadai. Menggigit apa? Ambil dua tangan ni, masukkan dalam mulut, tak muat. Jadi di situ kita faham Allah tak pernah melafazkan kata-kata yang sia-sia. Setiap kata-kata kalam Allah ni ada makna. Bila dua tangan tak masuk dalam mulut, maka kita faham yang dimasukkan ialah sebahagian daripada tangan. Jadi bila belajar Quran ni, pergi tengok ke tepi. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya. Cara guna Quran. Jadi orang kafir menggigit jari. Kalau orang Melayu kata dia berniaga untung 2 juta, tapi partner dia tu buat lari semua untung-untung. Yang tinggal tu gigit jari, menunjukkan dia rugi, dia menyesal. Jadi orang-orang yang berdosa nanti di akhirat di masyarakat itu dia akan menyesal. Ini cara belajar Quran yang saya perkenalkan di tempat sana. Dan alhamdulillah dia berebak sampai bulan Ramadan ini dia makan kawan dalam sujud. Ya Allah, janganlah bagi orang luar baru-baru bagi tahun multiple sukses.
Jadi kalau budak-budak kelas sekolah agama SMKE itu, dia buat ayat, dia kan buat ayat ittakhadtu sabilan ma'a rasul. Dia kan buat ayat macam tu. Kau mengambil jalan bersama Rasul. Tapi susunan ayat Quran ini datang pada Allah SWT yang membengongkan ahli sastra Quraisy itu untuk challenge. Dia cukup cantik. Dia sabilah dikebelakangkan. Jadi dia menyesal. Kat dunia dulu alangkah baiknya aku ikut jalan Rasul. Sekarang ni kita nak faham apa dia jalan Rasul. Sabilah tu. Kita main kuis. Akan jawab Waktu Muhammad bin Abdullah umur 39 tahun, ada tak kita lafazkan ataupun masyarakat masa itu lafazkan sallallahu alaihi wasallam masa umur 39 tahun? Tak Sebab apa tak? Sebab belum dilantik menjadi Rasul. Bila 40 tahun barulah Muhammad bin Abdullah Al-Amin, sebelum itu dikenali Al-Amin itu, dipanggil Rasul. Sebab apa dia dipanggil Rasul? Apa punca, titik mula dia dipanggil Rasul? Apa dia? Ilmu wahyu. Sebab ilmu wahyu. Wahyu itu ialah Al-Quran. Jadi sabilah itu adalah Quran. Jadi orang-orang yang ingkar ini menggigit jari sambil menyesal sambil berkata, alangkah baiknya kalau kat dunia dulu aku ikut Quran. Dalam Quran banyak suruhan, dalam Quran banyak larangan. Suruhannya lagi banyak berbanding larangan. Sudahkah kita ketahui suruhan-suruhan Al-Quran? Sudahkah kita ketahui larangan-larangan Al-Quran? Itu jadi masalah. Sebab tu saya sebut masa kita belajar salat dulu. Bagi Ustaz, dua je Ustaz nak betulkan bagi orang Melayu ni, iaitu yang pertama Ustaz nak betulkan ibadah solatnya, dan termasuk kalau puasa, ibadah puasanya Ustaz nak betulkan. Berapa rukun puasa? 5 ke 6? 5. 1. Subhanallah. 15 hari kau puasa, 16 hari. Rukun sudah tu. Niat. 2. 3. 4. 5. Takkan jumpa tu sebab rukun ni 2 je. Niat akan sahur. Telefon Jami datang tangkap. Inilah realiti ni umat Ustaz. Realiti bangsaku, kaumku. Melakukan ibadah secara dia ikut arus air sungai tu. Dengan sampai buat macam solat dulu kan, kita tanya yang sunat dia kata rukun kan? Kerja Ustaz sekarang itu je. Satu, ibadah-ibadah Ustaz ditunai, nak kita tunai dalam keadaan ilmu, bukan meraba-raba. Dua, Ustaz nak kalian semua faham apa tuntutan Quran. Jadi tak susah. Sebab tu bila masa jumpa Ustaz tengah kat pasar, apa pun Ustaz tazkirah Ustaz 40 minit, no problem. Buka surah Baqarah. Tak ada bersedih tak bersedih tak ada. Sebab Quran ni 30 juzuk. Kan berapa yang kita dah tahu dia punya macam ni mana-mana tadi kan, berapa yang kita dah tahu. Kadang-kadang almost zero. Jadi mana kita nak campak Quran sebagai hudan wa rahmatan. Dzalikal kitabun la raiba fihi. Apa maksud hudan? Petunjuk. Petunjuk ni mesti difahami.
Kalau tak faham, nak ikut macam mana? Benar? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda, sebagai petunjuk dan juga penjelasan petunjuk. Jadi kalau kita bangsa Melayu tak ramai yang belajar bahasa Arab. Ya, sebab belajar bahasa Arab ni kata tak boleh jadi jutawan ya. Ya, belajar bahasa Inggeris boleh jadi pengurus bank, cepat jadi jutawan. Boleh kita S-class. Tapi aku belajar bahasa Arab pun dapat juga. Ya. Tak orang tak. Cuma sekarang ni nak nampaknya abang-abang kakak-kakak yang sekitar kawasan-kawasan elit ni, yang educated ni, minat sangat belajar bahasa Arab untuk faham Quran. Minat sangat. Ya. Buka Hud-Hud, oh penuh. Ya. Akademi Hud-Hud tu 2 bulan, 3 bulan lepas baru orang bagi 9 ekar tanah di Hulu Langat untuk bangunkan satu akademi Quran. Orang wakaf. Ya, sebab adik-beradik ni terhutang budi sangat. Dia jahil Quran, jadi faham Quran tu disebabkan Ustaz Rusdi dia mengajar. Semalam Ustaz dia mungkin dalam Sarah pun, puan-puan Sri dan Datin Sri tu kata, Ustaz, kami nak Ustaz adakan kelas bahasa Arab faham Quran untuk kami. Ya, saya kata boleh, tapi seorang bayar sudah 3,000. Boleh Ustaz, tak apa. Sebut tu supaya dia kata, dia tu. Supaya jawapannya, boleh Ustaz, kita asalkan Ustaz. Jadi dah minat. Ya, jadi saudara-saudara itu kena tanamkan minat untuk faham tu. Di samping betulkan tajwid, betulkan makhraj. Ya. Baik, jadi dia menyesal tak ikut Al-Quran, iaitu jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada kawan-kawan kita baru minggu-minggu tak baca Quran pun, tu belum kita faham lagi. Ya. Kuliah ni banyak. Ya. Tetapi Quran tu tak dibaca, itu masalah. Ya. Di pagi 3-4 tahun lepas saya semak orang solat subuh saf 1. Masalah baca Quran. Yang subuh di surau masjid saf 1, saf 2 tak cek. Yang masbuk tu tambah tak cek. Ini saf 1. Jadi seminggu ke belakang ni baca Quran. Ini haji yang nombor 2 baca tak? Sebelum kuliah subuh. Ini tuan. Itu yang saf solat subuh berjemaah saf 1. Ya, di rumah tak baca Quran. Baru baca. Ya. Jadi Quran ni sekurang-kurangnya kita baca. Jadi anak kita yang remaja baca Quran tak? Jangan cerita anak yang macam ni. Yang macam ni sebab dia kafar. Belajar Quran. Yang dah 16 tahun, yang dah 18 tahun umur baca Quran. Buka telefon dia sekarang tadi. Kalau anak-anak, kalau anak-anak ni dah 16 hari Ramadan ni baru besok baca Quran lah. Telefon dia. Terus lagi ayat ini. Ya wailata, apa makna dia? Siapa yang melaknat siapa? Sebab tu kalau ada ustaz-ustaz tegur perangai kita ni, memang kena betul hidung kita teguran tu. Janganlah kecil hati. Tak apa. Sebab kalau tak ditegur, nanti di akhir kita terus lalai. Di akhirat nanti kita sendiri yang akan melaknat diri kita sendiri. Sekarang ni ustaz dia tegur. Tak apa. Sebab nanti dia kata, ya wailata, celaka aku, ataupun bahasa budak rempitnya, mampus aku kali ni. Itu bahasa rempit, bahasa budak-budak. Lain tadi sama macam tadi lah. Aduhai kiranya aku, alangkah baiknya kalaulah kat dunia dulu. Lam at-tafid, apa maksud dia? Lam apa maksud lam? Tidak at-tafid, mengambil ataupun menjadikan fulan, si fulan. Tak payah terjemah fulan. Kita pun kata si fulan khalilan, teman akrab. Dia kata apa? Mampus aku kali. Alangkah
adallani, Ia telah menyesatkan an ad-dzikri. peringatan. Okey, dia terjemah literalnya ad-dzikri. Pergi ke tepi ni. Sungguh dia telah menyesatkan aku daripada peringatan. In bracketnya apa? Al-Quran. Sebab si fulan tu telah menyesatkan dia, melencongkan dia daripada Al-Quran. Ba'da, Selepas, sesudah sesudah, ketika ja'ani, Quran itu datang kepada aku. Jadi orang yang ingkar ni menyesal. Alangkah baiknya aku tidak kawan dengan dia. Kawan dengan siapa? Dengan Doraemon. Kawan dengan siapa? Dengan Naruto. Sebab apa? Sebab Doraemon Naruto itulah yang telah melencongkan budak daripada membaca Al-Quran, daripada menghafal bahasa masa muka, tawallah pada muka, anja'ahul a'ma, datang padanya si buta. Jadi siapa yang menyediakan kemudahan untuk budak tu tengok? Ayahnya. Maka anak itu nanti menggigit jari, lalu dia berkata, celaka aku, alangkah baiknya dulu aku tak ikut ayah. Dialah yang telah melencongkan aku dengan adat-adat itu, sehingga aku tak boleh faham apa makna abasa, apa makna tawalla. Apa cerita? Apa ceritanya? Anak-anak dara kita, alangkah baiknya aku tak berkawan dengan ibu bapa aku dulu, sebab dia dah menyediakan semua-semua itu yang memudahkan aku menekan remote untuk mencari channel Indonesia dan Korea. Kalau aku langsung tak membaca Al-Quran, yang tu kena menung-menung sikit. Kalau dalam asbabun nuzulnya, aku ni namanya Ubay atau Umayyah bin Khalaf. Aku nama orang itu. Si fulan ni, fulan tu namanya Uqbah bin Umayyah. Ubay bin Khalaf ni hampir-hampir datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar Al-Quran, tetapi dihalang oleh Uqbah, dipujuk oleh Uqbah untuk pergi tempat lain. Itu cerita sebab turun ayat untuk hafalan lah. Tapi untuk pengajaran kita, berapa banyak benda yang adallani, sehingga ahli keluarga kita ni jauh daripada Al-Quran. Sebab Ustaz yakin kalau tak ada benda-benda skrin-skrin TV tu, lepas isyak ni anak-anak kita belum ngantuk lagi. Jadi apa aktiviti dia? Dia boleh menghafal. Sambil duduk-duduk dengan kita pun boleh hafal juga. Kan surah Kahfi confirm kita boleh hafal. Bukan panjang sangat pun. Tapi oleh kerana ada benda menyesatkan ni, yang menghalang kita daripada melencong daripada Quran, jadi surah Kahfi pun tak hafal, Al-Waqi'ah pun tak hafal. Sedangkan surah-surah tu sunat kita baca. Jalan-jalan jam kalau kita hafal, boleh baca dalam kereta selesai surah Kahfi. Apa sunat lagi kan? Jadi kalau tak ada benda-benda ni, selamat. Laqad adallani anil zikri. Ni ceritanya Quran, bukan lencong daripada berzikir-zikir, lencong daripada bersyair-syair, qasidah-qasidah, tak, daripada Al-Quran. Dan inilah kalau kita baca sejarah Freemason, Orientalis yang Gladstone, Perdana Menteri Britain, dia julang Quran ni dalam Parlimen Britain tu. Dia kata sedangkan orang Arab berpegang dengan buku ini, maka kita tak dapat jajah dia. Maka perang sebenar kita ialah jauhkan buku ini daripada orang Arab. Itu perang sebenar. Bila buku ni dah jauh daripada orang Arab, tak perlu kita serang dengan senjata. Kita akan dapat menjajah mereka. Itulah kata-kata. Dan ia telah berjaya.
budak ni umur 11 tahun last menyentuh Quran. Naik 12 tahun dia dah sibuk dengan PSA dia tu. Ya, mak ayah dah hantar tuition pagi, petang tuition, malam tuition. Dah tak sentuh Quran dah. Naik tingkatan 1 out of service. Tak sentuh Quran. Bila dia nak sentuh Quran balik? Umur 61. Itu realiti. Bila serkap jarang dia, encik duduk encik baca Quran depan Ustaz. Tak payah cik. Cik belajar mana ni? Lulusan mana ni? Degree. Dan dulu sekolah tu kat mana? MCKK. Jadi terlalu ramai orang mendengarkan Al-Quran. Sedangkan Quran itu telah datang pada kita. Dalam rumah kita ada berapa biji Quran? Dalam rumah kita tu ada berapa biji Quran? Bukakan Quran tu atas meja, remote TV ni suruhkan. Bila tiba drama-drama yang anak-anak kita minat tu, bukakan Quran. Dia pergi ke meja tempat TV tu, dia nampak Quran terbuka, dia tak datang baca. Remote tu yang dia jaga. Punya terlalu bebannya untuk datang ke Quran. Itu cerita Quran. Nasyid-nasyid tak payah cerita, semua orang minat. Nasyid Raihan, nasyid Rabbani, semua orang minat. Tapi mengapa Quran ni tak jadi macam tu? Sebab tak ada siapa halang nasyid-nasyid. Sebab dia hiburan. Quran ni iman. Jadi dia halang. Kalau nak tengok realiti halangan ni, cuba tengok muka surat. Nanti kita balik sini. Cuba tengok muka surat ni. Jadi Ustaz hafal kan, Quran ni kena hafal muka surat, baru senang nak cari. Orang lain tak hafal, Ustaz yang kena hafal. Sebab orang telefon sampai kita panggil kereta, Ustaz ayat itu muka surat berapa? Saya kat rumah nak cari ni. Jadi kalau tak hafal, tak boleh jawab. Susah dia Ustaz. Cuba tengok ayat 6. Baca terjemahan dia. Wa minan nasi wa mina min ke apa maksud? Antara an-nasi manusia, man yashtari lahwa al-hadisi, cerita kata-kata, hadis kata-kata al-hadisi. Apa tujuannya? Liyudillah. Dah lupa kan? Tadi dalam ayat tadi adallani, ini liyudillah an dari sabilillah. Yang tadi ma'ar rasuli sabila, jalan bersama Rasul. Sini sabilillah, iaitu Al-Quran. Jadi ada di kalangan manusia yang membeli kata-kata, perbicaraan, tutur kata yang melalaikan. Apa tujuannya? Untuk menyesatkan orang, melencong, menghalang orang daripada Al-Quran. Nak faham ni, kita cerita sebab turun ayat. Ayat ini diturunkan apabila di Mekah dulu Rasulullah SAW mula membacakan Quran di khalayak ramai setelah 3 tahun berlalu dakwah secara rahsia. Bila Quran ini dibacakan ke khalayak ramai itu, maka ramailah orang Quraisy, bahasa Quran bahasa Quraisy, maka ramailah orang Quraisy yang minat dan dah masuk Islam. Antaranya contoh yang sedang kita faham ialah Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab yang bunuh pedang pergi ke rumah Fatimah, adik perempuan dia, untuk pancung bunuh Fatimah sebab dah masuk Islam. Dia dah sampai ke tepi pintu, Fatimah dengan membaca ma anzalna hadzal qur'ana litashqa, ma anzalna al-qur'ana 'alaika litashqa, tadhkiratan liman yakhsha. Surah Taha. Tak jadi masuk, dengar dulu. Maksudnya dia tertawan dengan, sebab dia faham kan orang Arab. Jadi bila habis Fatimah baca, dia masuk, pecah pintu masuk. Apa yang kau baca tadi? Fatimah kata, itu kalam Allah. Siapa yang ajar kau? Muhammad. Di mana Muhammad? Fatimah tak beritahu.
Dia takut Umar bunuh Muhammad. Tapi akhir sekali kerana pedang dan dicabut daripada sarung, diberitahu juga. Terus Sayyidina Umar pergi mengucapkan kalimah syahadat. Apa punca? Quran, bukan nasi. Sebab dia faham Quran. Jadi pemimpin musyrikin ni dah risau, dah belah-belah orang dah masuk Islam ni, mengucap kalimah syahadat disebabkan Quran ni bahaya ni. Dan mereka tak boleh bunuh Muhammad bin Abdullah, Rasulullah SAW. Tak boleh bunuh. Sebab orang Arab ni dia ada sistem perlindungan kabilah. Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib melindungi Muhammad. Jadi kalau usir Muhammad ni, maksud Bani Hashim ni akan berperang dengan kabilah yang membunuh. Jadi masing-masing pun panggil mesyuarat, bincang macam mana ni Muhammad dah boleh baca Quran atas batu-batu besar keliling Kaabah. Ramai dah masuk Islam, kita tak boleh bunuh ni. Nanti kita kena perang dengan Bani Hashim. Tak larat kita nanti. Bani Hashim ni Bani kabilah yang paling ramai. Maka diputuskan oleh Abu Sufyan, Abu Lahab, pembesar-pembesar Quraisy musyrikin yang lain tu, diputuskan untuk kita lawan dengan suara. Oleh kerana Muhammad membaca Quran dengan suara, maka kita lawan juga dengan suara untuk lencongkan orang yang pergi dengan Al-Quran. Maka dikumpulkan dana, edah kabur untuk kumpulkan dana untuk pergi beli penyanyi perempuan Habsyah yang suaranya merdu. Bila dia berapa bangsa apa? Bila dia berapa bangsa? Habsyah. Suara dia sedap. Maka dibeli, pergi hantar utusan ke Habsyah, naik kuda, naik kapal, bukan naik kapal terbang. K-pop datang sini naik kapal terbang. Untuk beli penyanyi sana tu, bawa ke Mekah. Bila Rasulullah SAW naik atas batu ni baca Quran, maka dinaikkan penyanyi kat sini untuk menyanyi. Dan yang keluar di khalayak pada masa itu ialah lelaki, perempuan tak keluar. Sebab itu kita baca sejarah zaman jahiliyah, dia tawaf sambil terajak. Perempuan tak ada keluar dulu, perempuan cewek dapur. Tambah ada haid, kalau tengah haid keluar kena bunuh zaman dulu. Maka bila lelaki ni dengar Quran, sadar nak pergi dengar, tapi ada pula menyanyi sana suara merdu perempuan tu, ke mana lelaki pergi? Kau jawab betul, bahawa batal puasa. Maka dilencongkanlah. Itulah maksud ayat ni. Di kalangan manusia, Abu Lahab, Abu Sufyan in the game itu membeli penyanyi perempuan itu lahwal hadith. Suara kata-kata tujuannya ialah untuk lencong orang yang berada Al-Quran. Jadi budaya mengumpat orang dengan suara-suara ni untuk halang orang untuk dekat dengan Quran ini pada zaman Mekah ni. Tak herankan dibawa K-pop, diubah penyanyi, diubah raja lawak, diubah budak-budak dalam mentor, diubah pelakon-pelakon untuk bersuara-bersuara yang orang Melayu akan menyandar macam tu, melopong tengok Quran.